Translator. Aplikasi ini menjadi pentafsir bahasa yang kita tidak fahami menjadi bahasa yang kita fahami. Kenapa? Contohnya bahasa Jepun, kita cari buku bahasa Jepun. Kita tidak faham bahasanya, kita letak set tu di atas buku tu, gerakan ia akan mengeluarkan suara dalam bahasa yang kita fahami. Sekian daripada kami dari Kurang Sujud. Saya Wakil yang mana? S-U-J-U Sujud Cyber. Selamat sejahtera kepada abang-abang dan kakak-kakak sesi, juga guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Kami berdiri di hadapan ini adalah untuk menyatakan presentation kami, iaitu aplikasi telefon bimbit. Aplikasi yang kami cadangkan ialah telefon bimbit yang boleh melihat mikroorganisma. Aplikasi ini amat penting dalam kehidupan seharian. Kita juga harus menjaga kebersihan. Itulah sebabnya saya masyurkan aplikasi ini kerana ia mampu melihat pemapungan yang berbahaya. Ia juga mampu membantu kehidupan seharian kita. Kita akan dapat mencegah pemapungan yang berbahaya daripada merebak tubuh badan kita. Sekian saja ucapan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Cyber Boys boleh. Cyber Boys boleh. 1, 2, 3. Senyum. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Pada hari ini kami ingin membentangkan idea projek kami, iaitu FB Project, iaitu projector yang projector di dalam handphone. Kan dah ada. Jangan jealous. Dengan adanya aplikasi ini, kita tidak perlu menggunakan projector yang besar. Ketika waktu kecemasan kita projector saya itu rosak, kita ada guna handphone untuk menggunakan skrin. Cara menggunakannya ialah hanya tekan pada aplikasi, pilih fail yang ingin dipancarkan dan terus salurkan ke arah skrin. Sasaran kami ialah pada guru-guru dan pensyarah kerana dia digunakan untuk pembelajaran. Gunaannya memudahkan manusia melakukan presentation. Contohnya Cikgu tak buat situ sekali. Afiq, kau tak buat situ sekali. Dia kena buat contoh tu. Tak. Okey, sebagai contoh ya. Nurul tadi. kita tak ada presi, tak ada intro. Kenapa dia macam ni? Tak bagi tunjuk. Wah. Itu dia kurang. We are the new Cybergate.
Jangan cakap yang betul. Ini yang membentangkan idea kami tentang security perniagaan. Satu, dua, tiga, start. Polis. Aplikasi yang telah kami pilih untuk dimasukkan ke dalam handphone ialah security point. Aplikasi ini ada banyak kegunaannya. Antaranya ialah pertama, dari CCTV yang telah dipasang di rumah, kita boleh melihatnya apa yang berlaku di dalam rumah. Kedua, aplikasi ini juga secara automatik boleh mengesan apa-apa keadaan yang mencurigakan yang berlaku di dalam rumah. Ketiga, ia juga secara automatik dapat mengunci segala pintu yang ada di dalam rumah supaya orang-orang yang mencurigakan tidak dapat meloloskan diri. Sekian, terima kasih. Buat barisan tu nak buat tu dah. Sembahan. Wakrai. Okey. Wakrai bagus sikit. Basic. Boleh you nak masuk? Masuk sekali. Wakrai Depan lagi, depan lagi. Dekat pilih lah.